Gambar ni abang ambil 10 tahun lepas, tapi sekarang ni gambar ni siap boleh hidup balik lagi. Serius, dengan satu klik ni saja korang boleh generatekan gambar untuk jadi sebuah video dengan AI image to video daripada Honor yang terbaru iaitu Honor 400 Pro 5G. Honor 400 Pro ni memang betul-betul power dari segi kamera dia, yang mana kamera utama dia didatangkan dengan 200 megapiksel dengan mana sensor dia yang besar 1/1.4 inch, yang mana untuk gambar low light sekalipun still akan nampak jelas dan juga sharp. Untuk dari segi telephoto lens dia 50 megapiksel yang mana boleh sampai 50 kali zoom. Detail dia still akan nampak clear walaupun zoom tahap maksimum. Abang try zoom gambar ke LCC dia pada jarak jauh, still korang boleh nampak detail bangunan dia satu persatu. Dia juga ada lens wide dan juga makro 12 megapiksel yang mana bagi abang memang sangat sesuai untuk tangkap gambar pemandangan yang wide ataupun gambar dengan jarak yang lebih dekat. Dan untuk kamera selfie dia pula 50 megapiksel. Lepas tu Honor siap guna lagi portrait algorithm dia yang mana kulit akan nampak lebih soft tapi nampak lebih natural. Dan yang paling excited sekali adalah Honor 400 Pro 5G ni didatangkan dengan bermacam-macam AI yang menarik, yang mana abang tak perlu nak install app third party pun, semua dah ada dah. Sebagai contoh, kalau abang nak padamkan orang dekat gambar belakang abang akan gunakan AI Eraser 2.0. Ataupun kalau abang nak tukar background dekat gambar abang ni, abang akan gunakan AI Cutout. Ataupun kalau abang nak naikkan kualiti gambar yang lama ni, abang akan gunakan AI Upscale. Dan highlight yang paling abang suka sekali adalah AI Image to Video. Contohnya macam ni gambar lama abang dulu masa kecil-kecil. Abang guna satu features ni saja, gambar tu terus bergerak balik. Nampak macam hidup je gambar tu. Kamera flagship, AI editing built-in dan semua tu abang boleh buat dalam satu phone ni sahaja iaitu Honor 400 Pro 5G yang terbaru. Jadi korang rasa macam mana? Padu tak?